Okay, macam mana kalau dia bagi set semester kosong macam ni? Lepas tu awak sendiri yang nak kena lukis. Macam mana awak nak lukis? Okay, benda yang awak kena tengok kan kalau awak nak lukis, kalau dia bagi 3 benda kan awak kena tengok persilangan dia lah. Contoh A. Sekejap. Sangkut. Sekejap Okay. Yang awak kena tengok yang pertama ialah A bersilang dengan B. Lepas tu A bersilang dengan C. Lepas tu B bersilang dengan C. Okay, ini 3 benda yang awak kena tengok lah. So maksudnya A dengan B. Lepas tu A dengan C. Lepas tu B dengan C pula. Okay, ini 3 yang awak kena tengok. Kena tengok persilangan. Tengok yang sama lah, tak ada persilangan. Okay, sebab apa? Sebab kita nak tengok. Okay, contoh kat sini dia ada A dan B. A dan B yang bersilang ialah nombor 3. 3. So kita kaliskan nombor 3. Lepas tu A dan C. A dan C yang bersilang ialah nombor, tak ada nombor. Set kosong. Lepas tu B dengan C. Ada tak yang bersilang? Tak ada juga. Set kosong. Okay. Okay, maksudnya apa? Maksudnya kalau awak tengok kat sini, okay, kita akan lukis A dulu. Kita asalnya akan lukis A dululah bulat. A. Okay, ni A kita. Lepas tu kita akan tengok dia A tu bersilang dengan B. So maksudnya B tu kat sebelah dia lah. So A dengan B. Lepas tu C kita letak mana? Okay, kita tengok C. Dia ada tak yang bersilang dengan B? A. So dia tak boleh letak sini sebab dia tak bersilang. Kalau kita nak letak sini boleh tak? Tak boleh juga sebab dia tak bersilang dengan C. So C tu kena seorang. C. Okay, setakat ni boleh? Okay, lepas tu sekarang kita ada A dan B. Okay, kita kena tulis dulu ni A dan B tu. Yang bersilang tu. Ni persilangan. Persilangan A, B. Okay, so maksudnya ialah dia ada huruf nombor A dan B. So nombor 3 kan. Okay, kita letak dulu A3. 3 kat luar ni. Okay, so maksudnya 3 kat luar. Kalau kita tengok A kita, dia ada nombor 2. Okay, kalau kita tengok A kita ada nombor 2, 3, 5. Tapi 3 kita dah tulis kat tengah-tengah. So tinggal nombor 2 dengan 5. Letaklah dot tu. So kadang-kadang ada sekolah yang cikgu dia suruh letak dot. Okay, lepas tu kita tengok B pula. B. Dia ada nombor 3, 4, 6. Tapi 3 kita dah tulis dah kat sini. So kita tinggal 4 dengan 6. Okay, lepas tu C. C nombor 7. Okay, kita kan tengok, kita ada set semester. Okay, lepas tu dia kata set semester tu ada nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, maksudnya dalam kotak kita ni semua kena ada nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kita tengok. 2 dah ada, 3 dah ada, 4 dah ada, 5 dah ada, 6 dah ada, 7 dah ada, 8 belum ada. So kita letak 8 dekat luar. Okay, so dia ada A. Awak kena tahu dulu 3 benda tu A dan B. A dan C. B dan C. Okay, kita tengok dulu. A dengan B ialah nombor sama. 5 dengan 7. 5, 7. Lepas tu, dia ada B, A dengan C pula. A dengan C ialah nombor yang sama 5 dengan 9. Okay, 5, 9. Lepas tu, kita ada B dan C. B dan C yang sama ialah nombor 5 dan nombor 8. Okay, macam mana kita nak lukis? Kita akan tengok dulu. A dan B. Okay, lukis A ada bersilang dengan B. So, ni A, ni B. Lepas tu, kita label dulu.
Lepas tu kita tengok sini. Dia kata A dengan C ada yang bersilang. A dekat sini ke? Lepas tu dia cakap B dengan C pun ada yang bersilang juga. So maksudnya dia bersilang lah. C tu bersilang dengan semua. So C awak dekat bawah. So dia akan jadi macam ni lah. A, B, C. Okay. Lepas tu kita akan tengok. Ada tak nombor yang sama tengah tiga-tiga? Okay, tiga-tiga ni ada nombor 5 yang sama. So ni maksudnya 5 lah kat sini. Okay, 5 ni maksudnya ialah semua nombor, semua ABC ada. Semua ABC tu ada nombor 5. So kita akan letak 5 tu tengah-tengah lah. Okay, seterusnya. Kita akan tengok A dan B. Okay, A dan B. A dan B kita ialah nombor 5 dengan 7. 5 kita dah letak, so tinggal nombor 7. So 7 kita akan letak kat sini lah. A dan B. So 7 dengan 5. Lepas tu dia cakap A dan C. A dan C lah nombor 5 dah tulis, tinggal nombor 9. Lepas tu kita akan tengok B dan C. B dan C. Okay, 5 dah tulis, so tinggal nombor 8. Okay, lepas tu kita akan tengok yang A pula. A ni nombor dia ialah 2, 5, 7, 9. Okay. So nombor yang belum tulis ialah nombor 2. So nombor 2 kat luar sini lah. Ada dot. Okay. Lepas tu B, dia ada 3, 5, 7, 8. Dia ada nombor 7, 5 dengan 8. So nombor 3 belum lagi. So kita letak nombor 3 dekat luar. Lepas tu kita akan tulis kat sini C pula. Nombor 1 belum tulis. Lepas tu kita akan check balik. Daripada atas. Kita akan check. Dia ada nombor 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Kita check nombor ni ada tak semua dalam kau punya set semester ni. Okay, nombor 1 ada. Nombor 2 ada. Nombor 3 ada. Nombor 5 ada. Nombor 7 ada. Nombor 8 ada. Nombor 9 ada. So tak adalah nombor yang kat luar ni, tak ada. So set semester awak akan jadi macam ni lah. Gambar rajah van. Okay, yang ni kita panggil dia gambar rajah van. Boleh? Yang penting ialah A bersilang dengan B. A bersilang dengan C. B bersilang dengan C. Okay, A bersilang dengan B akan dapat nombor 1. A dan B. Lepas tu A dan C nombor tak ada. A dan C tak ada. Lepas tu B dan C ialah nombor 5. Okay. So awak kena lukis dulu A dan B awak. So ada A dan B. Lepas tu dia ada B tu A dengan C tak ada. So B dengan C ada. So dekat C dekat sinilah. Okay, so maksudnya C tu kat sini. Okay, awak kena terus dulu yang bersilang. A dan B ialah nombor 1. B dan C ialah nombor 5. Ni B dan C. Ni A dan B. Okay, so ada dot. Okay, A awak tak tulis lagi nombor 2. B awak tak tulis lagi nombor 3 dan 3 saja. Sebab 5 awak dah tulis. So 3 tengah-tengah lah. C awak tulis nombor 5 tapi tak tulis nombor 7 dengan 9. Okay, lepas tu kena tengok dia punya set semester lah. Dah tulis nombor semua ke belum? Okay, dia ada 1, 2, 3, 5, 6 belum. 6 belum tulis kat luar. Okay, so gambar rajah van awak akan dapat macam ni lah. Okay, so dia ada A dan B. Okay, B, A dan C. B dan C. Okay, A dan B ialah nombor 2 dan 5. A dan C nombor tak ada, kosong. B dan C nombor 7. Okay, so kita ada A dan B. So kita buat A dulu. Kita buat B. So A, B. Okay, so tengah-tengah ni yang bersilang lah. So nombor 2 dengan nombor 5.
B dan C. Okay, B dan C. Dia silap, sorry. B dan C, lukis dulu. C. So, dia ada A, B, C. So, kita ada A dan B ialah yang bersilat ialah nombor 2 dengan 5. Lepas tu C kita ada nombor, dia adalah B dan C, nombor 7. Okay, 7 dekat tengah. Sinilah. Lepas tu dia ada nombor 7. Lepas tu A. Okay, A kita tak tulis lagi ialah nombor 1. B nombor yang kita tak tulis lagi ialah nombor 3. C tak ada dah nombor yang kita tak tulis. Okay. Sini kosong kan? Ataupun awak boleh buat macam ni. Saya ketepikan dulu. Saya besarkan yang ni. Size. Lepas tu saya kecilkan C ni. Lah. Saya kecilkan. Saya masukkan dia dalam C. Dalam B. So C kat sini lah. C ialah nombor dia nombor 7. So awak takkan nampak kosong lah macam tadi. Macam tadi dia ada kosong. So sekarang dia tak ada kosong. Okay, bila awak tengok balik, bila awak baca balik betul tak? So A awak ialah 1, 2, 5. B awak ialah 3, 2, 5, 7. Kalau C sahaja ialah nombor 7. Okay, awak boleh lukis lah macam ni. Macam kalau nak cantik lagi macam ni lah. Sebab okay, lagi sekali saya tengok tadi kan. Okay, bila awak lukis macam ni. Okay, tadi bila awak lukis balik kan. Apa ni? Okay. C kat luar, betul tak? Okay, C kat luar. Macam ni. 7C, 7. Tapi dekat sini tak ada nombor. Tak ada nombor lah. Okay. So, awak boleh kecilkan. Dia jadi, masukkan dia dalam B. Kecilkan, dia tak ada dalam B. Nombor 7. Lepas tu awak kenalah recheck balik. Awak kena recheck balik jawapan awak betul ke tak. Okay. Sebab kat sini dia ada A. A dan nombor 1, 2, 5. So kat sini ada 1, 2, 5. Okay. A dah betul. B. Kalau B ialah nombor 2, 3, 5, 7. B mesti ada nombor 2, mesti ada nombor 5, mesti ada nombor 3, mesti ada nombor 7. Okay. Atau lepas tu C. C nombor 7 sahaja. So awak boleh lukis macam ni. Ataupun awak boleh lukis C tu kat luar macam tadilah. Boleh? Tapi kita kena check balik lah. Set semester kita dah cukup nombor ke belum? 1, 2, 3, 5, 6 belum. 8 pun belum. Okay, 6, 8 kat luar lah. Boleh tak? Faham tak kenapa dia kat dalam?